lori naik, kos hantar naik, kos peniaga kecil naik. Akhirnya, semua harga naik. Siapa yang kena? Kita, rakyat yang kena. Bukan menteri, timbalan menteri potong gaji, ahli parlimen potong allowance, kerajaan kurangkan pembayaran dulu. Kenapa semua ni tak pernah jadi pilihan pertama? Susah kalau orang bingai nak cuba burukkan kerajaan. Susah. Dia tak cek fakta, dia tak cek data, dia tak cek apa yang kerajaan dah buat. Woi, Amoy, tu peniaga-peniaga kecil, tu transporter, tu nelayan dan sebagainya. Semua ada subsidi. Apa bingai dengan kau ni? Bercakap tak tengok fakta. Lepas tu kau cerita pasal MP yang mengatakan betul, ada ke melaksanakan benda tu? Sebab tu aku cakap PMX ni dia berjiwa rakyat, dia tahu berfikir dengan normal, dengan baik. Orang nak cadang lah. Yang penting dia pelaksanaan tu ada ke tak? Ada buat ke? Yang riuh entah arah ni kenapa? Dan satu lagi aku nak bagi tahu kau, PMX dah buat di awal lagi dah pemotongan gaji MP perpaduan dan juga gaji menteri-menteri ni. Dari awal lagi buat dah. Kau tak payah nak ajar. Sebab tu aku cakap kau ni bercakap tak cek fakta. Kan? Sebab apa? Sebab parti kau ada seorang je kan? Satu je ke MP. Tapi ni aku nak bagi tahu. Oleh kerana Amoy ni sahabat kepada geng-geng pembangkang ni telah mencadangkan esok kalau PMX laksanakan pemotongan kepada MP-MP keseluruhan dalam Malaysia ini, para walaun dan juga lebay jangan marah PMX. Ni marah Amoy ni. Sebab dia yang cadangkan ni. Kan? Dia yang minta. Jadi kau marahlah sahabat kau ni. Okey. Dan pada Amoy ni, kau ceklah fakta dulu sebelum cakap. Aduh, parahlah kau ni.